tak sabarnya nak jumpa anak murid saya ni. Bila mereka dah sampai ya? Cikgu, saya dah sampai. Yes! Hari ni sekolah jadi saya boleh main Aina. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi Aisyah. Bagus Aisyah. Pagi-pagi dah salam cikgu ni. Saya tak sabar cikgu nak belajar. Ya. Tapi. Aina nak main. Nak main. Saya nak main cepat-cepat tapi cikgu dengan Aisyah berdiri dekat situ pula sibuk je. Aina sayang. Ya cikgu. Aina, masa Aina masuk tadi, Aina rasa tertinggal sesuatu tak? Saya ada tertinggal sesuatu ke? Ya. Sekejap cikgu, biar saya tengok beg saya, okey? Bekal dah bawa. Kipas dah bawa. Minyak UI pun dah bawa cikgu. Tapi apa lagi yang saya tinggal cikgu? Bukan barang lah Aina. Kata-kata manis. Kalau jumpa cikgu datang sekolah, kena cakap apa? Cakap apa Kena cakap selamat. Oh, selamat pagi Cikgu Syahira. Selamat pagi. Saya minta maaf sebab saya terlupa nak salam Cikgu Syahira tadi. Maafkan saya Cikgu. Tak apa, dah bagus saya dah bagi salam. Dah, kita main sama-sama ya. Okey. Macam seronok je mainan yang Aisyah main. Ambil satu lah. Aisyah. Kenapa? Kan saya tengah main. Saya nak main lah. Tak boleh lah. Kenapa awak tak bagi? Tak boleh. Saya nak. Kenapa ni Aisyah? Aina ni. Main ambil je mainan saya. Saya tengah main. Aina, cuba tengok muka Aisyah. Apa yang dia rasa bila awak ambil mainan dia? Dia rasa apa? Cuba tengok betul-betul lah Aina. Kenapa dia macam merajuk je? Lepas tu dia nangis cikgu. Sebab Aina tak minta barang dia elok-elok. Cuba Aina minta elok je. Macam mana nak pinjam barang orang? Macam mana? Aisyah, boleh saya pinjam awak punya mainan? Aisyah, janganlah merajuk dengan saya. Janganlah nangis. Aisyah, kenapa awak nangis? Awak janganlah sedih. Awak janganlah merajuk dengan saya. Saya minta maaf. Bukan yang awak minta maaf. Saya cuma nak pinjam sekejap je. Saya nak minta maaf. Okey Aisyah, kita kawan balik, okey? Yelah, main sama-sama Okey. Banyak je makanan hari ni. Cikgu. Ya Aisyah. Boleh tak saya nak bagi makanan saya dekat Aina? Boleh bagi dah. Aina, Awak nak tak makanan saya? Saya ada banyak ni hari ni. Papa saya bagi berlebih makanan. Nak tak? Nak. Aina. Aina. Ya? Kalau dapat makanan, kita cakap apa? Kena cakap terima kasih Aisyah. Sama. Cikgu bangga dah dengan awak berdua ni. Dah pandai dah cakap sopan-sopan. Bagusnya.
Cikgu Syahira berperanan sebagai pembimbing bahasa dan kesatuan dalam kisah ini. Sepanjang babak ini dilakonkan, beliau menggunakan nada suara yang lembut, senyuman yang mesra dan ayat pertanyaan seperti, masa Aina masuk tadi, Aina rasa tertinggal sesuatu tak? Melalui perkara ini, murid-murid dapat dibimbing untuk menyedari peraturan berbahasa, iaitu memberikan salam ketika memasuki kelas. Selain itu, guru memberikan pujian kepada Aisyah apabila dia memberi salam dengan sopan, sebagai contoh positif kepada murid-murid yang lain. Dengan cara ini, murid dapat melihat bahawa peraturan bahasa dan juga kesatuan dalam berbicara ini digalakkan melalui teladan yang baik. Guru juga menekankan penggunaan kata sopan seperti maaf dan terima kasih bukan sahaja untuk mengajar murid menyelesaikan bahasa mereka mengikut situasi sosial, tetapi juga untuk menggalakkan interaksi yang positif dan mesra antara guru dan rakan sebaya. Sambil membina kesedaran tentang norma persekitaran yang betul dalam persekitaran pembelajaran. Aina pada awalnya bercakap secara ringkas tanpa menggunakan kata yang sopan. Sebagai contoh, Aina berkata kepada gurunya, "Saya nak mainan ni, cikgu." Ini mencerminkan ciri bahasa kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun, di mana mereka masih belajar tentang cara mengawal perkataan dan juga nada suara mereka. Malahan, mereka masih cuba untuk memahami tentang konteks sosial. Namun, selepas bimbingan guru, Aina belajar cara untuk menyesuaikan percakapannya supaya lebih sopan dan juga lebih sesuai dengan situasi, dengan menambah perkataan salam dan kata permohonan maaf. Seperti, "Selamat pagi Cikgu Syahira, saya minta maaf cikgu." Perubahan ini menunjukkan bahawa murid bukan sahaja belajar mengawal nada suara, malahan tetapi memahami bagaimana cara untuk berinteraksi secara sopan dengan orang dewasa dan juga rakan sebaya mereka di sekolah. Di samping itu, ia turut menekankan tentang kepentingan kesedaran diri dan juga sifat empati, kerana Aina mula menyedari bahawa bahasa yang baik dapat membuatkan orang lain berasa gembira dan juga dihormati. Bagi watak Aisyah pula, Aisyah memberi salam dengan sopan sambil tunduk sedikit, iaitu dengan "Selamat pagi cikgu." Tindakan ini mematuhi peraturan umum berbahasa dan kesantunan dalam berbicara, termasuk memberi salam terlebih dahulu menggunakan nada suara lembut dan menunjukkan ekspresi tubuh yang menghormati orang yang lebih tua. Selain itu, Aisyah juga mengekalkan interaksi yang sopan dengan Aina walaupun mereka sedang berkongsi mainan, dengan mengungkapkan nada yang baik dan hormat pada rakan sepermainan. Hal ini menunjukkan belajar bahasa untuk bercakap dengan guru, tetapi juga belajar norma komunikasi yang baik dan empati dalam interaksi rakan sebaya. Melalui Aisyah, kita dapat melihat bagaimana kanak-kanak 5 hingga 6 tahun lebih menggabungkan bahasa sopan, kesantunan dan pengurusan emosi untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang positif dan mesra. Terima kasih kerana sudi menonton video kami.